Rasa macam mana dia? Ini รสชาติมันจะเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวาน Aroy mak-mak. Baik saya faham. Kau ku kepit ni apa dik? Kalau kuku kepi itu nasi goreng belacan. Oh, nasi goreng belacan. Kalau itu nasi kuku kepi itu goreng belacan. Kepi itu belacan. Oh. So ada menu apa je dik? Kita ada pat kerapau ayam, pat kerapau daging, pat kerapau udang. Lepas tu kita ada juga pad thai. Pad thai. Itu dia kuih tiaw. Oh, jarang-jarang orang jual tepi jalan pad thai ni. Ayam pada ni ada sosis. Sosis kacang. Kita masak sampai dia pekat. Dia rasa manis-manis. Oh, belacan ni belacan Thailand ni. Ui, kuat bau dia. Lepas tu berbau telur. Baik sikit. Oh, memang belacan saja. Sos ikan tu wajib kalau ni. Makanan Thai ni semua ada pakai tu. Ini apa mangga? Mangga. Ini petah. Kita bagikan cheese. Okay, ini last. Rasa pedas, rasa masam, rasa manis. Okey, biar hari ni kita makan makanan Thai dekat tepi jalan ni. Makanan Thai tepi jalan. Ah. Ini macam nasi kerabu tadi buat makan dia. Ini ayam tu macam ayam masak kicap gitu. Belacan tak ada rasa sangat. Tu tak rasa. Mangga dengan macam tu dia crispy merah aku. Pak kerapau. Oh, sedap kan? Sedap dia. Pakai polish tak? Oh, gitu.